Alright guys, motor korang lawa, helmet pun mahal. Tapi aku nak tanya satu je, insurans korang ada ke? Sebab bila aksiden, barulah kalut. Jalan makin sesak, hujan pun tak tentu masa. Kadang-kadang sekali jatuh, memang tak ada cover, pampasan pun tak ada. Sebenarnya isu ni dah lama dah PIAM ataupun Persatuan Insurans Am Malaysia bangkitkan. Ramai penunggang motor kat Malaysia ni masih tak ada insurans langsung. Kalau aksiden, penunggang mungkin cedera, mangsa pun susah. Dua-dua rugi. Sebab tu sebelum belanjawan 2026 ni, PIAM harap kerajaan luaskan voucher perlindungan tenang untuk motosikal. Tapi bila bajet dah dibentang, nampak macam belum ada lagi langkah spesifik untuk motor ni. Masih fokus kepada insurans kesihatan dan sosial. Tapi penunggang motor ni masih tersisih. Kita faham, B40 ni bukan malas, tapi memang susah nak bayar insurans setiap tahun. Kalau kerajaan boleh bantu dari segi insentif atau pengecualian cukai untuk syarikat insurans, hasilkan pelan mampu milik. At least kurang-kurangnya rakyat bawahan pun boleh rasa selamat bila atas jalan. Dan jangan lupa, cuaca makin pelik sekarang ni. Banjir lah, ribut lah. Semua tu makin kerap. PIAM sendiri minta kerajaan supaya kumpul lebih banyak data risiko dan kajian perubahan iklim. Supaya sistem insurans ni betul-betul boleh lindung rakyat. Bukan sekadar atas kertas. Aku cuma nak cakap satu je. Motor ni bukan hobi. Bagi ramai orang, ini adalah sumber rezeki. Jadi bila kita bercakap pasal soal perlindungan, jangan lupa suara rider-rider ni, penghantar makanan dan penunggang motor yang hari-hari berjuang ke atas jalan raya. Aizudin Samni, Ideas that Move Malaysia Forward.